Hai guys, anda bersama saya dan rakan-rakan di Sir kat mana Sir? SK Meru 2. Handsome Sir ni. Sir ni dia punya apa tu? Jurusan dalam dia punya pembelajaran di UMT Terengganu. Apa dia Sir? Counselling and Psychology. Counselling and Psychology. Nampak? Bagus tak Sir untuk Bagus. Saya tengok Pumseh ni dia lebih kepada apa? Taekyok ni. Lebih kepada form, lebih kepada power, firmness, semangat. Bukan ingatan ke? Ingatan pun satu juga. Ingatan pun satu juga. So Pumseh lebih kepada daya ingatan. Tak hafal habis lah. Betul Sir? Sir. Dah ada weh? Ha? Dah ada weh? Ada ke tak ada? Ha? Ada ke tak ada? Saya nak share ni. Okay, kita tengok. Saya tak ready lagi. Dah buat Nina, lagi sekali. Okay guys. Yang ni Taekyok tu, okay? Taekyok tu. Kakak darjah berapa? Darjah 2. Taekyok, saya memang fokus kepada otak. Sebab yang ni teknik hafalan. So daripada situ kita nak nampak pelajar tu dia fokus ke tak fokus. Tapi kalau orang yang dah berumur, orang tua, dia tak boleh hafal ni. Awak suruhlah yang orang bukan tua sangat lah, umur dia dah 20 lebih ke, dia tak boleh hafal. Otak dia tak mana. Tak boleh hafal. Go. Okay, bagus. Nampak? Budak kecil. Jangan lupa forward stand. Forward stand. Oh, sini gelap sikit. Tak boleh. Ke depan sikit. Kakak, salah tangan kakak. Salah tangan. Go. Pusing. Okay. Pusing. Okay. Yang ni Jana. Dia bagus ni. Jana buat split sikit kan? Split. Yang ni viral ni, kakak ni viral ni. Jana darjah berapa? Darjah 6 So Jana tengok Taekyok ni macam mana? Taekyok ni dia lebih kepada apa? Lebih kepada kena hafal lah, keingatan tu. Bagus tak? Bagus. Jana hafal Taekyok berapa? 1, 3, 5, 7, 8. Banyaknya hafal. Bagus. Kena hafal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Okay guys, apa tu? Kita nak bagi something dekat Amira. Mesti dia terkejut ni. Okay, yang ni Amira. Bagus dia datang ke training kan. Tu ada salah kaki tu. Mana yang ni? Dia dah hitam merah dah. Dia dah hitam merah dah. Cuma dia nak belajar lagi kan. Salah tangan! Come on. Okay. Bagus. Alisha, Amira. Saya ada hadiah dekat awak. Cuba awak pakai. Happy tak? Cuba try. Kalau muat itu untuk awak. Kalau tak muat, bukan untuk awak. Duduk. Cakap apa? Thank you, sir. Oh,
Dah kelang kabut dia, kelang kabut dia. Kelang kabut. Okay guys, kalau pelajar-pelajar tu dia bagus datang training, memang saya akan hadiahkan something lah. Ketat tak? Longgar sikit. Ngam. Tengok. Tapi ada bangun lah. Ada lebih kan? Ada lebih. So kalau dia pakai sok okey tak? Okey, awak nak? Okey. So itu saja. Nampak? Kakak ni dia rajin datang training. Okey guys. Jangan lupa Akif cakap apa? Jangan lupa apa? Buafan. Bukan, salah. Jangan lupa apa? Kena datang training. Salah. Jangan lupa apa? Like. Lagi? Subscribe. Okey. Terima kasih. Bye. Bye. Kita dapat kasut baru.